Dan sebenarnya kita boleh buat satu orang kata kesimpulan awal lah. It's not a final kesimpulan lah kan. Mungkin ibu-ibu ni yang orang kata merentan, tak tentu pasal ni kan, yang sensitif tak boleh, kita kalau kita bincang pasal penyusuan, dia akan sensitif. Oh, aku yang bagi susu formula ni tak bagus lah kan. Contohnya kan. Kejap lagi ni insya-Allah bakal akan dibagi ada, kan? komen sebegitu. Bila kita kata gentle parenting, ada yang kata tak apa, aku nak bantai anak aku sampai berbirat pun itu anak aku kan. Sebenarnya you kena tanya diri you balik, apa sebenarnya yang you perlukan. Sebenarnya kadang-kadang kita boleh lihat tangkil emosi kita tidak diisi. Kita tak boleh nak salahkan parents kita dulu sebab cara mereka mendidik berbeza kan. Kalau kita dah mendapat orang kata kena hayu dan tali pinggang dan sebagainya pada ketika dulu, and then kita tengok balik, kita justify, is it okay untuk teruskan pada masa sekarang? Dan you kena tunjukkan contoh yang baik pada anak-anak you daripada cara you berfikir, cara you menulis dan cara you bercakap untuk masa depan. Senang kata penyusuan ni adalah satu proses daripada awal lagi bagaimana kita nak membentuk akhlak anak itu dengan ibu itu sendiri. So kalau ibu tak decide yang terbaik daripada awal ni, bukan nak saya cakap you tak breastfeed, you telah membuat satu keputusan yang teruk untuk anak you, tidak. Tetapi kalau you tidak dapat menyusukan anak you, at least you give the best, contohnya pemberian makanan terbaik ataupun didikan terbaik untuk anak kita, insya-Allah. Saya faham maksud Puan Nat tu. Maksudnya daripada hari pertama jadi seorang ibu, you dah decide to do that thing. Betul. You teruskan. Faham tak? Betul. Sebab akan datang bila anak dah besar sikit, kalau kita gelong, anak pun akan gelong lah mengikuti. Betul. So perumpamaannya guys, jangan dikecam ya dekat bahagian komen. Maksudnya bila kita dah decide untuk menyusu, it's no longer a pilihan. Dia adalah tanggungjawab yang you kena honor and kena teruskan. Sebab akan datang menyusu ni tak ada apa-apa korang, bila anak dah besar lain macam pula dah tanggungjawab yang berbeza pula akan datang. So the point is, if you memang nak, you teruskan sebagai seorang ibu. Jangan give up. Jangan give up. Okay. So sekarang Follow to know more update about us.